Geely akan rebatch Proton Saga untuk pasaran Filipin dan model rebatch ni akan keluar di pasaran Filipin pada tahun hadapan. Jadi kali ni dia terbalik, bukan Proton yang rebatch Geely tapi Geely yang rebatch Proton. Tapi ni bukan kali pertama model Proton ni di rebatch untuk pasaran luar. So stay sampai habis, saya akan beritahu model apa yang pernah di rebatch tu. Jadi ada satu posting daripada media automotif daripada Filipin. Ada satu slide presentation daripada Geely. Dalam slide ni ada tunjuk beberapa model yang akan dibawa masuk oleh Geely lah untuk pasaran Filipin. Dan salah satunya adalah model AMA01. AMA01 ni Proton Saga lah, sebab Proton Saga menggunakan platform AMA. Filipin ni dia adalah pasaran left hand drive. Jadi bila Proton Saga masuk dekat pasaran Filipin, dia akan jadi left hand drive lah. Dan ini bukan kali pertama Proton Saga dikeluarkan dalam versi left hand drive. Buat masa sekarang, versi left hand drive untuk Proton Saga sudah pun ada di pasaran Mesir. And Geely pun sebenarnya diorang tak ada model yang kecil-kecil ni macam Proton Saga ni kan. Diorang tak ada model-model tu. Jadi benefit untuk Geely daripada Proton Saga ni, diorang dapat gunakan platform AMA ni lah untuk buatkan lagi satu kereta yang budget friendly, yang kecil-kecil ni kan, yang affordable. And dekat pasaran Filipin ni, Proton Saga ni dia akan bersaing dengan Mitsubishi Mirage G4 dan juga Toyota Vios. Mitsubishi Mirage ni, siapa yang duduk dekat belah-belah Johor tu, dia maybe akan familiar lah, mungkin pernah nampak lah model Mitsubishi Mirage ni. Ataupun dekat pasaran Singapore, nama dia Mitsubishi Attrage. Jadi Mitsubishi Attrage memang sedan segmen A. Tapi Vios bukan segmen B ke? Ok, dekat pasaran Filipin, Vios dia bukan Vios yang kita ada ni tau, yang paling latest di NGA ni kan, bukan. Dia punya Vios adalah previous generation yang kita ada kat Malaysia ni, yang orang panggil Vios Jerung tu kan. Dan dekat Filipin, Toyota Vios ni menggunakan enjin 1.3 liter 1NR FE. Vios yang current generation kita ada ni pun diorang ada juga dekat pasaran Filipin, tapi nama dia Toyota Altif. Ok, so apa model Proton yang pernah di rebatch untuk pasaran lain tu? Ia adalah model Proton Gen 2 yang di rebatch kepada Youngman Lotus L3 yang dijual di pasaran China. Ni zaman-zaman Proton waktu dengan Lotus dululah. Youngman ni pula company China, tapi yang tu dah cerita lain lah, macam mana boleh jadi Youngman Lotus semua tu kan. Cuma sekarang ni agak-agak kalau Geely rebatch model Proton Saga ni, nama dia apa lah? Nama dekat pasaran Filipin tu Geely Saga ke? Geely EX1 ke? Kalau macam EMA7 tu EX5 kan dia panggil kat sana kan. So begitu pandangan korang kat bawah.